So yang jadi di first setup ni Acap entry dah. Okay, first of all disebabkan trend dia masih lagi menaik lah di H1. Okay, so jadi apa yang Acap nampak di M30, dia ada buat satu demand base. Dan kalau korang tengok demand base ni kita ada bullish engulfing. Okay, so jadi di bullish engulfing ni Acap dah tarik dah dengan Fibo Shadow Zone. Dan kita nak makan secara scalping je setup ni lebih kurang dalam 34 pip. So jadi that's why Acap mencari peluang untuk buy di M30. So anda dah dikatakan price melakukan breakout pada level ni. Sebab bagi Acap nampak dia ada volume bullish kat sini. Kita akan mula mencari peluang untuk nak re-entry pada level yang dia breakout ni guys. Okay, so that's why Acap mencari peluang buy untuk setup ni. So Acap punya target ialah dia akan mencari the next SNR, iaitu kawasan resistance kat sini, H1 ni. So ini Acap punya target lah. Kalau dia tak mau naik pun mungkin dia akan naik sampai ke sini je lah. Okay, dia akan naik sampai ke sini. At least dia akan naik sampai ke sini lah Acap punya target. So at least dia akan naik sampai ke situ.